Dan bermain dengan emosi ni adalah benda yang sangat memenatkan. Ada orang bagi alasan harga naik untuk tak mula simpan emas, tapi ada juga orang bagi alasan harga turun untuk stop berhenti simpan emas. Dan sebenarnya dapatan daripada dua situasi tadi adalah orang yang selalu tengok pada harga ni tuan-puan, dia bermain dengan emosi. Dan bermain dengan emosi ni adalah benda yang sangat memenatkan dan sangat tidak membawa apa-apa faedah sebenarnya. Tanyalah mana-mana pakar kewangan pun, tak ada siapa yang dapat estimate berapa kenaikan harga emas dengan tepat sebenarnya. Bahasa mudahnya, harga emas adalah di luar kawalan kita. Benda yang kita boleh kawal tuan-puan adalah fokus sahaja kepada pertambahan gram kita dan fokus kepada matlamat kewangan tuan-puan. Saya yakin kalau tuan-puan terus konsisten dan fokus menabung at least 2 tahun dan ke atas, akan tiba masa tuan-puan boleh untung dengan simpan emas tuan-puan dan capai matlamat kewangan yang tuan-puan telah impikan selama ni. Buat mana yang belum lagi mulakan simpanan emas, minat untuk menabung dengan ilmu, cepat-cepat komen nak di bawah untuk saya bantu tuan-puan secara percuma dengan sebaiknya.